Lampu yang diperbuat daripada kulit manusia, Ed Gein, yang dikenali sebagai Butcher of Plainfield. Dia terkenal dengan pembunuhannya yang begitu kejam dan juga rompakan kubur. Jenayah yang telah dilakukan oleh Ed Gein ini terlampau teruk sampai ia mengejutkan seluruh Amerika pada tahun 1950. Ed Gein tinggal di kawasan luar bandar Wisconsin. Ed Gein adalah seorang yang pendiam dan juga dia banyak menyendiri, tetapi dia mempunyai satu obsesi yang sangat pelik terhadap arwah ibunya. Selepas kematian ibunya, dia mula menggali kubur dan mengambil mayat-mayat yang digali untuk dijadikan sebagai barangan rumah, pakaian dan juga topeng daripada kulit dan juga tulang-tulang mayat tersebut. Pada tahun 1957, polis telah pun terjumpa sebuah koleksi yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh Ed Gein ketika mereka menyiasat sebuah rumah atas dasar kehilangan seorang wanita tempatan. Di rumah ladangnya yang dimiliki oleh Ed Gein, polis telah pun menemui mayat dan juga tudung lampu yang diperbuat daripada kulit manusia dan juga tali pinggang yang dihasilkan daripada puting manusia. Ed Gein telah pun mengaku bahawa dia telah menculik 2 orang wanita dan juga membunuh 2 orang wanita tersebut. Tapi apa yang buatkan Ed Gein terkenal adalah jenayah rompakan kubur beliau. Kegiatan rompakan kubur Ed Gein yang sangat aneh itu menjadikan dia terkenal sepanjang sejarah jenayah. Jenayah yang telah dilakukan oleh Ed Gein ni terlalu popular hingga menjadi inspirasi untuk watak Norman Bates dalam cerita Psycho dan juga watak Leatherface dalam cerita The Texas Chainsaw Massacre. Ed Gein menghabiskan sisa hidupnya di institusi mental dan telah pun meninggal dunia pada tahun 1984. Jika anda berminat untuk tahu cerita-cerita jenayah ataupun paranormal yang lebih menarik dan juga mistik, jangan lupa komen, like, share dan juga follow saya di channel ini.